Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Muhammad Ramzi, nombor matrik 087141. Pada video kali ini insya-Allah saya akan menceritakan yang pertamanya objektif kajian dan juga isu semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Amjad Hakimi bin Masli, nombor matrik 087491. Saya berperanan sebagai seorang editor dan juga watak sampingan dalam sketsa kami. Nama saya pula Adam Zuhdi bin Zulkifli, nombor matrik 086975. Saya berperanan sebagai seorang yang akan membincangkan tentang penciptaan gunung dan kaitannya dengan fakta-fakta yang ada di dalam Al-Quran. Nama diberi Faris Farhan bin Abdul Aziz, nombor matrik 087373, dan pada video kali ini saya berperanan sebagai pembentang untuk kesimpulan pada tajuk kami dan juga sebagai watak sampingan dalam sketsa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya pula Mifzah Mikael bin Abdul Rauf, nombor matrik 087893. Saya berperanan untuk menceritakan tentang 3 fakta sains penciptaan gunung menurut sains. Untuk video pada kali ini, kumpulan kami akan menceritakan satu tajuk iaitu penciptaan gunung. Jadi objektif kajian untuk tajuk ini ialah membandingkan penciptaan gunung dari sudut sains dan juga wahyu. Isu semasa yang saya bawakan ialah kes kematian pendaki gunung di Malaysia semakin hari semakin meningkat kerana kurangnya keselamatan dan kesedaran sebelum mendaki gunung. Ish, lawanya gunung ni. Kat mana ni? Jack. Kan? Buat apa? Tak ada, ni aku tengok TikTok pasal gunung lah. Lawa view dia. Cantik. Betul lah. Kat mana? Tak tahulah, Sabah kot. Mungkin lah. Tapi ngajak kan, Apa? macam mana gunung ini tercipta sebenarnya? Entah, aku tak tahulah. Kau tahu ke? Aku tak tahu juga. Kau tak tahu? Saksikan. Pak An, kau ingat tak semalam kita borak pasal gunung? Ya. Kau kenal tak? Ada sesiapa lah yang tahu pasal gunung ni sebab aku minat nak tahu. Oh, pasal gunung eh? Ada. Ada seorang kawan aku ni. Dia tahu pasal gunung. Kat mana dia? Area mana ni je, dekat je. Boleh pergi sekarang ke? Boleh? Jom. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dam, Ya, saya. okey tak? Okey, Alhamdulillah. Kenapa? Buat apa tadi? Saya tengah mencari tujuan hidup. Hidup kau tak tenteram ke? Tak ada. Hidup saya okey je. Kenapa? Ada apa? Okey, macam ni. Kawan aku ni, dia tengok ada satu video. Orang kata nampak gunung. Cantik katanya. Jadi dia berminat lah nak tahu pasal gunung ni. Oh, pasal gunung. Kalau macam tu, jomlah kita duduk dulu. Sebenarnya kawan-kawan, kenapa Allah menciptakan gunung ni? Apa function Allah cipta gunung ni? Yang pertama kawan-kawan, sebenarnya Allah ni dicipta gunung, dia nak ingatkan manusia tentang kebijaksanaan dan kebesarannya. Kadang-kadang manusia ni, dia selalu lupa tentang alam semula jadi ni siapa yang menciptakan. Kadang-kadang manusia ni dia selalu merosakkan alam semula jadi dia. Jadi antara salah satu kebesaran Tuhan adalah dengan Allah mencipta gunung ganang. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang penciptaan gunung dan kelebihannya menurut Al-Quranul Karim. Jadi dalam kitab Tafsir Al-Munir, karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahawa gunung ini merupakan satu bentuk kasih sayang daripada Allah SWT diberikan kepada hamba-Nya. Kerana gunung ini menjaga bumi daripada goncangan yang dapat membahayakan kehidupan yang berada di atas muka bumi ini. Jadi terdapat beberapa kelebihan gunung yang telah diceritakan oleh Allah SWT. Yang pertama adalah gunung sebagai sebahagian daripada penciptaan bumi.
dalam banyak surah dalam Al-Quran seperti surah Ar-Ra'd ayat 3, surah Al-Hijr ayat 19 dan surah Qaf ayat 7 menjelaskan bahawa gunung ini merupakan sebahagian daripada penciptaan bumi. Kedua adalah gunung sebagai penstabil bumi. Dalam surah Al-Anbiya ayat 31, surah Luqman ayat 10 dan surah An-Nahl ayat 15 menjelaskan bahawa fungsi gunung ini adalah penyeimbang bumi agar tidak terjadinya goncangan besar. Di sini kita dapat gambarkan sebagai gunung ini adalah sebagai pasak ataupun penahan yang menjaga bumi agar tetap kukuh. Dan yang ketiga, gunung disebut sebagai simbol kekuasaan Allah SWT. Dalam ayat Quran seperti surah An-Naml ayat 61, surah Al-Mursalat ayat 27 dan surah Al-Fusilat ayat 10. Gunung ini disebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah dan bukti keteraturan ciptaannya di alam semesta. Jadi dapat saya simpulkan bahawa di dalam Alkitab Fi Zilalil Quran karya Syekh Syed Qutb menjelaskan bahawa gunung ini merupakan satu wujud nyata daripada kebijaksanaan Allah SWT dalam menciptakan alam yang seimbang dan harmonis. Dapat sesuatu? Kongsikan. Baik, sekarang dah faham kan tentang gunung yang berkaitan dengan Al-Quran? Faham. Okay. Sebelum kita bergerak kepada perspektif sains pula, saya rasa panas lah Rus. Yalah. Jomlah kita bergerak ke tempat lain. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung kepada part yang saya akan ceritakan. Gunung merupakan salah satu ciptaan alam yang paling menakjubkan. Ia bukan sahaja struktur tempat yang paling tinggi tetapi memainkan peranan yang paling penting dalam sistem bumi seperti iklim, sumber air dan juga kestabilan tanah. Okey, kita sambung. Bagaimanakah gunung ini terbentuk berdasarkan fakta sains? Secara saintifiknya, kebanyakannya gunung terbentuk akibat pergerakan plat tektonik. Apabila dua plat benua bertembung, kerak bumi akan terlipat dan terangkat ke atas, lalu membentuk banjaran gunung seperti banjaran gunung Himalaya. Okey. Selain itu, gunung juga terbentuk melalui aktiviti gunung berapi. Magma yang keluar dari permukaan akan menyejuk dan membentuk lapisan demi lapisan sehingga akhirnya menjadi sebuah gunung berapi. Okey, saya ada satu soalan yang ingin saya tanya. Apakah kepentingan gunung kepada kehidupan ataupun kepentingan gunung kepada kita semua? Okey, gunung berfungsi sebagai kawasan tadahan air yang membekalkan sungai dan air bersih. Selain itu juga, gunung membantu mengawal suhu bumi dan menjadikan ia sebagai habitat kepada pelbagai spesies hidupan. Itu sahaja daripada saya. Jadi itulah maksudnya gunung menurut perspektif sains. Bila fikir-fikir balik, faham dah maksud Adam tu. Okey. Okay Adam, terima kasihlah atas semua ni. Izinkan hamba mengundur diri dahulu. Baik. Adam hilang. Oi, mana dia pergi? Uish, tadi ada kat sini. Sudah tak boleh takut lah. Putri takut lagi. InsyaAllah pada hari ini yang terakhir sekali, saya akan rumuskan apa yang telah kami bincangkan dalam tajuk kami, iaitu untuk subjek ilmu wahyu dan juga sains. Baik, dalam tajuk kami membincangkan tentang penciptaan gunung dari sudut sains dan juga Al-Quran. Jadi seperti mana yang kita telah perdengarkan oleh pembentang-pembentang sebelum ini, iaitu perkaitan antara sains dan juga wahyu dalam penciptaan gunung, iaitu gunung dijadikan sebagai pasak kepada bumi sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Naba ayat ke-6 dan juga ayat ke-7. Akan tetapi pada hakikatnya haruslah kita ingat bahawa penciptaan gunung berdasarkan wahyu dan juga ilmu sains ini adalah merupakan
tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah itu berhak untuk mencipta segala sesuatu mengikut kehendaknya. Jadi marilah sama-sama kita mengambil iktibar dan dijadikan pedoman daripada kajian ini agar kita sama-sama kita dapat meningkatkan ibadah kepada Allah SWT dan menguatkan pegangan akidah kita kepada Allah SWT. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.